Acik, kedai acik sunyi sangat hari ni. Lah. Rasa macam ada orang tengok. Tapi tak ada orang tengok. Korang nak dengar satu cerita tak? Cerita apa tu, cik? Cerita pasal kenapa kedai ni tak boleh bising. Dengarlah acik ni cerita. Dulu sebelum makcik buka kedai ni, ada seorang makcik jaga lama kedai ni. Tapi makcik tu baik. Tapi dia tak boleh dengar suara budak-budak bising. Ada satu hari tu, budak-budak bising dalam kedai dia. Tahu tak apa jadi? Apa jadi? Makin seram lah. Okey, saya mau Apa cerita, cerita, cik. cik? Acik. Mana, cik? Acik. Cik. Acik. 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 Pipi malam tadi mencari tu. Kira, cik. Kira, cik.